Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi tentang kaifiat ataupun cara nak selawat Nabi SAW. Yakni selawat di dalam salam, iaitu ketika kita tahiyat semayang. Itu maksud dia. Macam mana bacaan dalam tahiyat semayang tu dia ada mengandungi selawat Nabi. Macam mana selawat itu nak kata macam mana. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah, kata dia telah berkata kami kepada Nabi SAW, tak kala turun ayat firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat popular hari Jumaat. Ayat popular hari Jumaat, kita yang tak pernah baca khutbah pun hafal dah bahagian tu. Kan khutbah kedua ya, khatib bangkit berdiri ya, dia nanti main ayat ni. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita pun terus Al-Hafiz ayat tu aja lah. Al-Hafiz kita ni. Kan? Popularnya ayat tu. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah sekalian kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucaplah salam kepadanya.